yang memalukan, Saitro di pihak kerajaan pada hari pertama, membuat spekulasi dan meletakkan kesalahan ini kepada Petronas. Ini adalah satu perkara yang memalukan, satu ulasan yang menampakkan kebodohan walanun, dan malah salah seorang yang saya kenal lah, bukanlah kenal secara personal, kenal dalam TikTok, kononnya seorang lawyer yang terhebat, lawyer yang terkanan, tapi bodoh. Seorang lawyer mengeluarkan kenyataan dan meletakkan kesalahan ini kepada Petronas. Ini penyokong tegar kepada Noah Ketimbang. Malu tau. Dia ni satu geng dengan geng wayar putus. Dia lawyer tapi tak tahulah lawyer macam mana. This is Ayam Brand punya lawyer lah. Pihak berkuasa tak buat siasatan, tak putuskan lagi, dia dah letakkan kesalahan, suruh penduduk pergi cari lawyer. Suruh penduduk cari lawyer, lantik lawyer, dan dia buat pula kenyataan jangan risau, Petronas boleh bayar, tak rugi pun Petronas. Ada ke statement yang macam tu datang daripada Saitro, penyokong tegar kepada Noah Ketimbang? Memang bodoh lah. Kamu claim kamu profesional tetapi membuat kenyataan yang tak profesional. Inilah yang ada dalam kerajaan Ketimbang. Pada hari pertama dia buat live, buat sesi live petang tu juga, kalau tak silap saya petangnya. Di hari kejadian tu buat live. Dia kata ini you kena penduduk Putra Haid yang terkesan saman Petronas. Nampak tak tomahan yang bodoh yang dilakukan oleh seorang lawyer. Saya silap, saya tak sempat nak record. Kalau ada siapa-siapa record si lawyer Ketimbang ni, tolonglah bagi kat saya tolong share pun tak apa. Nak bagi tahu bahawasanya bila berlakunya letupan Petronas gas pipeline, dia terus letakkan kesalahan kepada Petronas. Last kali dia pula cuba untuk menyemarakkan suasana dan memberi saranan. Saya sebagai pengamal undang-undang memberi saranan supaya penduduk cepat-cepat lantik lawyer dan saman Petronas, dan Petronas boleh bayar. Itulah ketololan Saitro di pihak kerajaan yang ada pada hari ini. Dan jelas beberapa panelis yang naik ke dalam live saya hari keesokannya dan semalam pun ada, yang expert di dalam oil and gas, memang mempunyai oil and gas punya background, mengatakan Petronas gas pipeline tidak mungkin boleh meletup, tidak mungkin boleh burst macam tu sahaja tanpa ada external disturbance. That is how dia punya quality the pipeline gas itu sendiri. Dan tak habis kat situ, outer layer ni bila dia lay the pipeline, dia akan lay the pipeline di dalam di dalam PVC punya ni pula pipe. Lepas pada itu dia ada konkrit pula. So kalau setakat pergerakan yang kecil-kecil ni, which is impossible lah untuk berlaku kebocoran ke atas gas pipeline tu. Dan gas pipeline ni
sudah semestinya yang berkualiti dan tidak akan berkarat. Itu adalah kualiti yang ada mana-mana gas pipeline. Jadi yang best tu Walanun ni nampak macam hebat, tapi minta maaf lah, saya bukanlah geram sangat dengan dia, tapi dia punya jilat Anwar Ibrahim ni mengalahkan budak bodoh. Ini yang saya rasa macam pelik sikit. Dia jilat Anwar Ibrahim ni seolah-olah macam dia ni tak sekolah. Ini amat memalukan. So itulah yang kita nak beritahu kepada netizen, yang bahawasanya Saitro ataupun yang menjadi jurucakap kepada pihak kerajaan ni ramai yang tak cerdik. Okey. Yang sedia ada kita tak payah ceritalah. Ada macam-macam lah, kita tak perlu sebut nama. Tetapi lawyer, mengaku dia profesional, tetapi membuat membawa naratif yang tak betul dan meletakkan kesalahan kepada Petronas tanpa disoal siasat, dan akhirnya malu dengan sendiri. So itulah lawyer. Saya tak tahulah, takut dia buat live, dia pusing balik, dia akan geng-geng Walanun ni dia boleh U-turn balik. Tapi itulah kenyataan. Kalau tak silap saya, hari pertama petang tu dia buat live dan dia suruh penduduk setempat claim dengan Petronas ataupun saman Petronas untuk pampasan. Itu adalah lawyer Walanun. Dia dalam grup dia grup siapa? CTK. You pergi cari lawyer yang tua kepala botak, faham tak? Dia lawyer yang tua kepala botak tu. Dia ni grup geng wayar putus. Mungkin dia bos dalam geng wayar putus. Tapi malulah. Okey lah, tak apalah, we just put aside. Ya. Kamaluddin nama dia. Tak cerdik betul. Mungkinlah bila dia buat live macam tu, mungkin dia boleh dia ingat penduduk dekat situ bodoh. Jadi mendengar kata-kata dia dan dia beranggapan penduduk itu akan melantik dia kot. Mungkin.